merupakan asas utama bagi seorang Muslim untuk membimbing mereka dan cara hidup mereka berlandaskan tauhid. Akidah dari segi bahasa bermaksud ikatan, manakala daripada segi istilah pula merujuk kepada perkara yang diyakini sepenuhnya oleh hati sehingga menenangkan jiwa. Rukun iman seperti beriman kepada Allah, malaikat, rasul, kitab, qada dan qadar dan hari kiamat merupakan teras utama bagi orang Muslim. Bagi mu'alaf, penghayatan akidah yang betul penting agar keimanan mereka kekal kukuh. Namun di Malaysia, perbezaan bahasa, latar belakang kebudayaan dan kaedah pengajaran yang kurang sesuai menyukarkan mereka mendalami ilmu akidah dengan lebih mendalam. Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif melalui rujukan perpustakaan, Google Form dan temu bual melalui WhatsApp untuk menilai tahap pemahaman mu'alaf terhadap rukun iman dan tauhid. Ini juga menumpukan kepada cabaran yang dihadapi serta kesan penghayatan akidah terhadap sikap, penghayatan dan amalan mereka dalam kehidupan seharian. Berdasarkan objektif kajian yang pertama, dapatan menunjukkan bahawa majoriti mu'alaf di negeri Terengganu mempunyai tahap pemahaman akidah yang baik. Hasil soalan selidik mendapati sebanyak 22% responden sangat memahami konsep akidah, manakala sebanyak 63% memahami maksud akidah dan hanya sebahagian kecil yang masih kurang jelas. Dapatan kajian ini selari dengan kajian oleh Ahmad Yunus Kasim, Samsudin Abdul Hamid dan Misnan Jemali yang menyatakan bahawa tahap pemahaman akidah mu'alaf banyak bergantung kepada kaedah pengajaran dan bimbingan yang sistematik serta berperingkat. Secara keseluruhannya, kajian ini menyimpulkan bahawa pemahaman akidah mu'alaf berada pada tahap yang memuaskan. Namun sokongan berterusan dan pendekatan bimbingan yang lebih terancang amat diperlukan bagi memastikan akidah mereka dapat diperkukuhkan secara menyeluruh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faiz Alamin bin Muhammad Fadil. Nombor metrik 080099 akan membentangkan tentang dapatan kajian yang kedua. Tahukah anda, memeluk Islam bukan hanya perubahan agama, tetapi juga ujian emosi dan pemikiran. Kajian di Jalan Kampung Cina, Terengganu mendapati 6 daripada 10 orang mu'alaf menghadapi kesukaran memahami dan menghayati akidah Islam akibat tekanan keluarga selepas pengislaman. Tekanan ini menimbulkan konflik emosi dan kekeliruan terhadap konsep asas keimanan seperti takdir dan kebergantungan kepada Allah SWT. Hasil soal selidik menunjukkan 52% responden menghadapi kekangan bahan pembelajaran akidah yang sesuai, manakala 38% menyatakan tekanan keluarga sebagai cabaran utama dalam penghayatan akidah. Sarjana seperti Yusuf Al-Qaradawi dan Syed Naqib Al-Attas menegaskan bahawa mu'alaf masih membawa kerangka pemikiran lama dan kekurangan pendidikan akidah yang sistematik boleh melemahkan kefahaman iman. Kesimpulannya, pengukuhan akidah mu'alaf memerlukan pendidikan akidah yang tersusun serta sokongan berterusan komuniti dan institusi agar iman dapat dibina dengan lebih mantap dan seimbang. Itu sahaja daripada saya. Allahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syakir Zufairi bin Alfian, nombor metrik 080902. Hari ini saya akan membentangkan mengenai dapatan kajian yang ketiga. Untuk mengetahui dan mengenal pasti amalan harian mu'alaf, 5 orang responden telah ditemu bual. Dapatan kajian menunjukkan bahawa majoriti mu'alaf mempunyai sikap positif terhadap akidah Islam dan kepercayaan kepada rukun iman. Walau bagaimanapun, sebahagian responden kurang menghayati akidah dalam situasi harian, terutamanya ketika menghadapi ujian hidup. Responden yang mempunyai penghayatan akidah yang kukuh menunjukkan sikap sabar, tawakal dan redha dalam menghadapi cabaran kehidupan. Oleh itu, pengamalan akidah dalam kehidupan seharian masih perlu diperkukuh dan dipertingkatkan agar akhlak individu lebih baik dan selaras dengan tuntutan Islam. Kajian ini berjaya mencapai objektifnya kerana majoriti responden menunjukkan sikap positif terhadap akidah Islam. Dapatan kajian ini selari dengan kajian oleh Zainuddin dan Razak pada tahun 2021 yang menunjukkan bahawa terdapat hubungan signifikan antara pengetahuan akidah dan amalan ibadah.
Kefahaman akidah yang tinggi menyokong pengamalan solat, membaca Al-Quran serta berpakaian menutup aurat yang menggambarkan penghayatan akidah dalam kehidupan harian. Namun, hasil soal selidik menunjukkan bahawa walaupun 62% responden memahami asas akidah Islam, hanya 38% mengamalkan secara konsisten. Selain itu, 55% responden mengakui bahawa mereka mudah berasa gelisah dan kurang sabar ketika menghadapi ujian walaupun mengetahui konsep qada dan qadar. Secara keseluruhan, kajian ini berjaya mengenal pasti tahap sikap dan amalan akidah responden serta menunjukkan bahawa penghayatan akidah yang baik memberi kesan positif kepada kesabaran, tawakal dan redha dalam kehidupan seharian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara kesimpulannya, kajian ini mendapati mu'allaf di Terengganu memahami asas akidah secara teori namun masih lemah dari segi penghayatan praktikal, terutamanya dalam aspek qada dan qadar. Kegagalan merapatkan jurang ini melalui modul pembelajaran yang sistematik dan program metamatematik berisiko menjejaskan identiti serta kekuatan pegangan agama mereka. Justeru, kerjasama pihak berkuasa agama amat diperlukan untuk menyediakan bimbingan yang lebih teratur dan praktikal bagi menjamin kelestarian akidah mu'allaf. Sekian, terima kasih.